Weh, pagar tu, pagar tu. Bukan mana ni, bukan mana ni. Turun mana ni. Cepat. Okey, Assalamualaikum kelas. Okey, hari ni kita akan mula. Mana dia yang Kisha? Tak mari lah kot. Yolo tak mari. Apa moting? Monteng tu. Dah aku rasa kau biasa budak-budak emas Hussein. Motif omong. Gitu. Dia. Tadi kan exam bel keduk. Gitu aku tak mau tidur. Aku tidur je lah. Pekal lah kita tak. Weh, aku dengar dari Arisa dengan Aisyah, dia kata saya mau tidur dari exam tadi. Nanti saya mau tak takut kau result saya mau teruk. Oh, apa saya kalu? Taklah, aku nak nasihatkan Sekmu, nak suruh result Sekmu comel. Sekmu kan sok mau penting ke lah. Lah, nyibuk lah Sekmu ni. Mari dia. Ya, awak moting. Awak dah jadi tak PSS ni. Teguk lah. Mungkin kalau awak gapa, aku akan awak gapa. Mungkin weh, jenyah kamu ni. Buat apa ni? Ada gapo ni? Dah cikgu. Kita ke result teruk ni. Tu? Mama marah. Dua-dua result teruk. Subjek gapo? Matematik. Masya Allah, matematik pula tu. Lepas tu? Lagu mana awak belajar di rumah? Buat ada latihan? Untuk cikgu. Hai telefon. Buat gapo di rumah? Awak lepas cikgu ngajar balik di rumah, awak kena buat semula. Okey, barulah. Memang cikgu ngajar tu tak faham, tapi bila kita balik buat semula di rumah, kita macam ingat-ingat mula cikgu ngajar. Tu cara belajar. Ni balik di rumah duk tidur ke? Lagilah ibu marah ke? Kena ubah sikap awak. Kita nak pelajar cemerlang. Awak pula kelas depan ke? Kena ubah sikap. Balik di rumah tidur boleh dulu. Anak cikgu pun cikgu suruh tidur dulu. Lepas tu study lah balik petang. Ambil masa setiap hari untuk belajar. Hanya awak saja yang boleh ubah nasib awak. Cikgu ceroyak je. Jangan ngajar. Sia koma kita dah. Belajar molek-molek. Boleh ubah? Belajar kerana Allah Ta'ala pelakih. Boleh? Terima kasih cikgu. Okey. Sikit-sikit ya. Masuk kelas. Cikgu, mungkin kami takkan mampu membalas segala pengorbananmu. Tetapi, percayalah, setiap ilmu, setiap nasihat dan setiap kesabaran yang cikgu berikan akan sentiasa hidup dalam perjalanan kami. Kerana seorang guru bukan sekadar mengajar tentang pelajaran, tetapi mengorbankan sebahagian hidupnya demi masa depan anak muridnya. Terima kasih cikgu atas pengorbananmu. Terima kasih cikgu atas tunjuk ajarmu.